My friend's name is Wahida. She wants new boyfriend, you know. Oke, saya boleh, saya cakap saya suka Wahida, tapi Wahida Amboi, malu-malu kau, Faizal. Let's go. One game. ya oke. Okay, one game, okay? One game. If you lose, you say, saya cinta Wahida. Dan Okay, done Alright. I win double time. I am not a lose. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go. Yeah. Let's go. Wahida gimana? Wahida lari tu. Nyaling. Kuala Lumpur, where, Faizal? You stay? Kuala Lumpur, ni Kuala Lumpur saya tu nama apa tu? Sangkat, Bukit Bintang. Ya, Bukit Bintang. Bukit Bintang tak lah, Bukit Bintang sini. Itu. Itu mana itu? Mana? Dah betul. Ini betul-betul loading ni. Mana? Damansara lagi. Oh, dah menserah. Okay, Adam. Moksu. Mana boleh saya match win you, banyak sport lah. Macam mana saya match win you? Bagus live. You live banyak bagus. Macam Like mana? Like saja. Tapi you ingat kalau you kalah, you kena cakap I love Wahida, okay? Berapa kali? Satu kali cukup lah. Satu kali. Wahida, you are very lucky girl. I check up Wahida, okay? Wow. Saya never means saya lying from apa pun tak ada check up love ka cinta ka. I am single. I'm very happy. No problem. Best ko Wahida. Let's go. Best ko Wahida. Wahida ni Pakistan tau. Pakistan. Wahida duduk Melaka. You know Melaka? Ya, saya tahu. Nanti you boleh hantar meminang Melaka. Boleh kan? Ui, malu-malu pula Faizal ni. Layan lah. Let's go. Oi, you shy. No, कुछ होता है. Oh, कुछ होता है pula. Benga. Okay. Si aku lepas ni. Live dulu. Wahida, where are you? Go to Faizal Live. Go. Wahida gifter. Go. No problem. He loves you, Wahida. कुछ होता है. Nampak? Pergi masuk live dia, bagi bunga rose. Let's go. Pergi train ke. Train ka, makan ka, saya belanja Makan Nak ajak Wahida makan ke? You berapa lama Malaysia ni duduk? saya 3 tahun. Tiga tahun dah pandai cakap bahasa kita korang. Okay. Saya Tamil pun tahu sikit-sikit, Melayu pun. Tamil tahu, Melayu tahu, bahasa Inggeris tahu. Wahida, Faizal ni complete package. Wahida, no problem, I cooperate. No issue. Wahida kebaik. Mesti Wahida tengah blushing sekarang ni kan?
Okay, look. Wahida blushing right now. Ui, Faizal also blushing lah. Alay. Merah. Oh, merah. Aduh. Takkanlah orang ni. इसको सोता है. Aduh, okay. 5, Dan 2, okay. Say Wahida, I love you by Jan. Janu. Right? Janu. Okay. you tahu ke Janu apa? Tak apa, biar dia tak tahu. Tak apa, you cakap Janu. Janu. Okay. Apa nama dia? Wahida. Wahida, listen to me. Saya banyak cinta, Ma. Wow, malu kau dia malu. Okay. Oh, merah. You punya pipi merah. I sudah follow you. Faizal, I follow you tau. Saya sudah follow back you, brother. Okay. I need to go, okay? Later, we live together. Inshallah. Okay. Line Bye-bye. kerja, line kerja. Okay. Kejap. Penat weh. Aku sakit tekak. Oi, Wahida kemain kau. Ui, boyfriend Pakistan je. Jenuh alung masuk. Aduh. Oh, ini Wahida. Dia pandai cakap Tamil sikit. Pakistan memang dah pandai. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Tengok, 4 bahasa Wahida. Dia bila-bila boleh datang Melaka tengok Wahida. Dia cakap Wahida patut bersyukur. Sebab apa? Dia tak pernah cakap macam tu dekat perempuan lain. Dia single. Faham tak? Tak nak cari influencer. Faizal tadi tu influencer lah. Sebab tu dia buat live. Amboi, kau memilih pula Wahida. Mapan. Dia single. Sampai merah muka dia malu-malu. Wahida tahu Pakistan ni kalau dapat yang elok betul kan, yang betul-betul bagus, dia akan treat Wahida macam princess. Dia orang lebih kurang macam orang Arab juga. Bang, kenapa gigi abang kuning? Kenapa? Kau nak tarik gigi aku? Dia layan baik punya. Anak pun comel betul. Muka cute-cute macam tu. Kalau nak campur nama perempuan dulu baru lelaki. Meluk Ikmal, contoh Memal. Dah macam bebal dia bunyi. Aduh, Wahida. Tante Wahida kat rumah dah blushing. Dah tunjuk kat mak dia. Hello, tak tahu Wahida. Kau blushing sebenarnya kan? Kau blushing kan? Mana si Saku ni? Si Saku ni kata tadi nak buat live. Mana Saku? Yang masuknya Zulicious pula dah. Saku. Dari mana Saku? Tak ada ke video beli iPhone? Tak kurang. Ikmal, hari tu Ikmal ambil handphone ni dengan Adam teman. Lepas tu macam nak buat video, tapi macam tak payahlah. Sebab beli handphone pun memang untuk kerja. Hari tu macam yang Ikmal upload cover hari tu pun sebenarnya